Nama saya Nurina Suhaywati Samsul Anwar, nombor matrik 24250153. Nama saya Nur Syafiqah Alia binti Ahmad Faisal, nombor matrik 24250177. Nama saya Nur Mitahul Hijriatus Sepiah binti Kamarul Zaman, nombor matrik 24250092. Saya Nur Zalia Mansyara binti Muhammad Zainul, nombor matrik 24250187. Dan nama saya Nur Fatin Nadia binti Izam Zamzuri, nombor matrik 24250093. Di institusi pendidikan, integriti seharusnya menjadi asas pembentukan masa depan pelajar. Namun, semakin banyak kes menunjukkan bahawa rasuah masih berlaku dalam keadaan yang halus dan sukar dikesan. Rasuah akademik merujuk kepada sebarang aktiviti seperti memberi atau menerima sebarang bentuk imbuhan untuk mendapatkan markah yang lebih tinggi atau mendapatkan keistimewaan daripada pensyarah. Apabila pelajar dan pensyarah mula terjebak dalam amalan ini, nilai kejujuran akan mula hilang, sistem penilaian menjadi tidak adil, reputasi institusi pendidikan akan terjejas. Lebih membimbangkan lagi, budaya ini boleh membentuk generasi yang percaya bahawa kejayaan boleh dibeli bukan melalui usaha. Tipu seorang pegawai Reman terhadap tiga anggota polis tahan Kalau aku gagal final ni, habis masa depan aku. Fatin, awak tak balik lagi? Belum lagi, Miss. Miss, saya dah cuba. Tapi saya memang tak dapat skor. Kalau saya fail final, saya kena repeat. Kalau repeat lagi, mak saya memang takkan maafkan saya. Saya faham tekanan awak tu, Fatin. Ramai pelajar yang struggle. Tapi awak jangan lupa, awak ada lagi masa untuk awak baiki. Miss, saya ada cara lain. Kalau Miss boleh adjustkan markah saya sikit, ini tanda terima kasih. Saya sanggup asalkan saya lulus. Tolong, Miss. Perlu ke aku ambil duit ni? Kalau aku ambil ni dah dikira rasuah. Tapi aku memerlukan. Fatin, ni salah ni. Saya tahu. Tapi saya terdesak sangat, Miss. Tolonglah saya, Miss. A few moments later. Baiklah Fatin, tapi awak kena janji, awak jangan bagi tahu siapa-siapa. Terima kasih, Miss. Saya janji saya tak bagi tahu siapa-siapa. Tu ke apa aku buat ni? Tapi aku nak sangat pakai duit. Fatin, kau kenapa? Muka macam baru lepas kena saman polis je. Kak, aku dah buat benda yang salah. Benda apa? Fatin, Aku dah bagi duit dekat Miss Nasuha supaya dia tolong luluskan markah aku. Atin, tu rasuah. Kau boleh kena buang kolej tau. Tapi Pika, aku terdesak sangat. Aku tak nak kecewakan mak aku. Tapi tu bukan caranya. Fatin, aku nak tanya something. Betul ke aku nampak kau bagi sampel dekat Miss Nasuha?
Kau ni, jangan sibuk hal aku boleh? Aku buat ni untuk masa depan aku. Tik, aku tak boleh tengok kawan aku musnah sebab satu tindakan. Sudahlah, aku tahulah apa aku buat. Ika, kita tak boleh biarkan. Kalau tak hentikan, lagi teruk nanti. Aku setuju tu. Tapi kita nak buat apa? Aku akan lapor pada Madam Zalia. Idea yang benar. Madam, saya nak buat laporan tentang kes rasuah. Saya nampak sendiri Miss Nasuha terima sampul dari Fatin. Dan Fatin pun mengaku tentang duit tu dekat Pika. Awak pasti? Awak ada bukti? Ya madam, saya pasti. Tapi bukti saya tak ada. Saya ada saksi. Pika. Saya tak sanggup nak tengok benda ni terus jadi madam. Okey, terima kasih Sylvia. Nanti saya akan jumpa dengan Miss Nasuha. Keberanian awak sangat besar nilainya. Terima kasih. Nasuha, saya ada benda penting nak kena bincang dengan awak. Saya dapat laporan yang awak terima wang daripada pelajar. Madam Zalia, saya boleh jelaskan? Sebelum awak jelaskan, saya nak tanya, betul ke tak awak terima wang? Saya terima. Saya terhimpit masalah kewangan. Fatin pula merayu-rayu. Saya hilang pertimbangan. Nasuha, kita ni pendidik, bukannya penjual markah. Ini dah rosakkan nama jabatan. Saya terpaksa gantung awak sementara siasatan dalaman dibuat. Masuk. Fatin, kamu tahu tindakan kamu sangat berat? Saya tahu madam, saya minta maaf. Kamu hampir buat pensyarah, hilang kerja dan kamu hilang masa depan. Saya tertekan sangat, madam. Saya takut saya gagal. Madam, tapi Fatin dah struggle sangat. Dia menyesal teruk dah. Saya laporkan bukan sebab nak jatuhkan sesiapa. Tapi saya nak hentikan benda buruk jadi lebih teruk nanti. Fatin, kamu akan dikenakan tindakan disiplin ringan macam kaunseling akademik, khidmat masyarakat fakulti dan amaran keras. Tapi kamu masih diberi peluang belajar. Terima kasih korang sebab ada selalu dengan aku walaupun aku buat silap besar. Kawan yang sebenar akan tegur bila kita buat salah Fatih. Yang penting kau bangkit semula. Fatih, jom balik. Yang pertama ialah kesan terhadap individu. Yang pertama ialah hilangnya integriti. Yang kedua, reputasi tercemar. Yang ketiga, risiko undang-undang dan tekanan emosi. Last sekali ialah masa depan yang terjejas. Kesan kepada organisasi atau institusi yang pertama adalah kualiti perkhidmatan yang jatuh. Yang seterusnya adalah reputasi tercemar. Seterusnya adalah kos kewangan yang meningkat. Dan yang terakhir adalah motivasi pekerja jatuh. Kesan kepada masyarakat. Yang pertama, ketidakadilan meningkat. Yang kedua, keyakinan rakyat menurun. Yang ketiga, budaya rasuah boleh menjadi remah. Dan kepada negara, ekonomi terjejas, pembangunan terkendala, pentadbiran lemah, imej antarabangsa tercemar. Dan terakhir, bagi kesan jangka masa panjang ialah kemiskinan berleluasa, ekonomi negara terbantut dan nilai moral masyarakat merosot. Sekian, terima kasih daripada kami. Bye.